Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu. Saya Nur Fahaya Najwa binti Muhammad Razi daripada IBJM Kampus Kota Baru. Boleh tak cikgu memperkenalkan diri dan jawatan cikgu di sekolah Pembangkit 3 ni? Okey, nama saya Muhammad Izrin bin Ismail. Saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa. Sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di sekolah ini, apakah antara tugas utama yang diberikan untuk cikgu untuk murid-murid di sekolah ini? Okey, tugas utama saya adalah membantu pihak sekolah untuk mengenal pasti keperluan murid. Contohnya dari segi motivasi murid, keperluan murid untuk hadir ke sekolah. Saya akan membuat beberapa program untuk meningkatkan motivasi murid dan membantu pihak sekolah mencapai KPI sekolah lah. Seterusnya, bagaimana perkhidmatan bimbingan dan kaunseling cikgu ini di sekolah membantu meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran serta menangani isu kurang minat terhadap akademik? Okey, unit bimbingan kaunseling diketuai saya 3 orang. Ada 3 guru bimbingan sepenuh masa. Kami akan mengadakan beberapa program lah. Contohnya menjemput penceramah daripada luar untuk motivasi murid lah, dari segi membantu minat untuk belajar, dari segi sasiah murid dan keselamatan murid lah berada di sekolah. Kami juga membantu guru-guru semasa kelas relief lah. Kalau kelas relief kami masuk, kami akan jalankan modul lah. Modul lebih kepada minat kerjaya murid, minat murid kepada akademik dan mata pelajaran yang mereka suka lah. Lepas tu tengok ke arah minat dia ke arah mana. Kalau dia minat, cita-cita dia minat kepada bidang sains, kita maklumkanlah kepada mereka tentang kerjaya yang sesuai untuk mereka lah. Okey, seterusnya, apakah isu utama yang sering dikenal pasti dalam kalangan murid yang memberi kesan kepada prestasi pelajaran dan bagaimana intervensi kaunseling dilaksanakan bagi menangani isu tersebut? Okey, kalau isu lah, isu yang banyak sekarang ni lebih kepada sasiah dan family lah. Kebanyakan murid yang sasiahnya kurang biasanya lahir daripada keluarga yang ada konflik. Kalau pihak unit bimbingan kaunseling, kami akan jemputlah pelajar untuk sesi bimbingan, sesi kaunseling individu ataupun sesi kaunseling kelompok lah. Maksudnya kita bantu pihak sekolah untuk cuba menyelesaikan lah, sebab sekolah rendah ni dia lebih kepada bimbingan. Kita bantu murid. Cuma dari segi kalau masalah keluarga kita tak campur lah. Kita hanya panggil murid buat sesi bimbingan, bantu dia keperluan dia kat sekolah. Contohnya dia asal daripada keluarga miskin, macam mana kita nak bantu dari segi perbelanjaan dia seharian macam tu lah. Kalau dia perlukan perbelanjaan, mungkin kita tengok balik, mungkin dia dapat bantuan keluar, dapat RMT yang sepatutnya yang kita dapat bantu dia untuk dia seronok datang ke sekolah. Yang penting dia seronok datang ke sekolah, dia boleh belajar dalam keadaan yang kondusif. Okey, seterusnya, bagaimanakah guru kaunseling ini menyokong kesejahteraan emosi murid termasuk murid berkeperluan khas yang mengikuti arus perdana bagi memastikan mereka ni dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran sekolah? Okey, kalau murid MBK, biasanya mula-mula kita kena pastilah dulu. Murid MBK, macam sebelum ni kita akan buat satu camp lah. Untuk murid MBK, dia bersama dengan sahabat dia. Murid MBK ni kita sediakan sahabat, dipanggil rakan inklusif. Rakan inklusif ni maksudnya rakan dia tu pada perdana, dia berada dalam kelas yang sama, jadi dia seronok lah, dia ada rakan dia. Macam tahun sebelum ni kita buat satu camp
rakan inklusif di luar lah, Di luar. untuk rapatkan hubungan antara rakan-rakan inklusif dengan murid MBK lah. Oh, di mana berapa hari tu? Tahun lepas 2 tahun lepas kita buat di Mid Camp Kubang Krian ni. Kita buat modul-modul yang sesuai lah untuk murid-murid MBK dengan murid rakan inklusif dia. Jadi beberapa program lah dibuat untuk menyeronokkan lah murid-murid MBK ni berada di kelas perdana. Lagi satu, unit kaunseling juga akan memanggil lah murid MBK yang ada masalah di pendidikan khas lah. Jika terdapat laporan daripada guru-guru, kalau kita sesuai berada di kelas, kita akan pantau lah. Kita akan panggil untuk buat sesi individual dan kelompok. Okay, seterusnya soalan terakhir. Bagaimanakah kerjasama antara guru kaunseling, guru mata pelajaran dan pihak pentadbiran sekolah dilaksanakan dalam menyokong perkembangan murid dan apakah impak intervensi tersebut terhadap pembelajaran murid? Okey, kalau sekarang ni lah saya tengok guru-guru dan pentadbir lebih memahami apa itu tugas guru kaunseling. Kadang-kadang dulu dia kurang faham apa itu kaunseling. Kenapa guru kaunseling berada di sekolah, apa tugasnya. Jadi sekarang ni kebanyakan guru dia faham apa tugas guru kaunseling. Kita sebagai macam saya guru kaunseling, kita bantu pihak sekolah untuk mencapai KPI lah. Capai KPI, lepas tu dari segi kehadiran murid kita pantau. Kita akan buat ziarah cakna. Maksudnya ziarah cakna, murid-murid yang tak hadir ke sekolah, yang agak tinggi tidak hadir ke sekolah, kita akan ke rumah lah, untuk melawat, untuk buat intervensi lah. Kenapa murid yang tak hadir, kita ke rumah, kadang-kadang kita ke hospital. Kalau ada murid yang sakit, kita akan melawat lah, untuk kita bagi motivate untuk dia untuk hadir ke sekolah. Kadang-kadang yang tak hadir ni biasanya ada masalah keluarga. Jadi kita sebagai pihak sekolah dengan pentadbir lah, kami turun untuk bagi sokongan, lepas tu bagi bantuan. Biasanya kalau murid sakit, kita akan hantar bantuan kebajikan lah. Daripada tabung kebajikan sekolah, kita hantar bantuan lah, untuk membantu dan meringankan keluarga pelajar tersebut lah. Kalau dia perlukan bantuan lain, kita akan cuba dapatkan. Tapi kebanyakannya yang tak hadir ke sekolah ni, salah satunya sikap malas lah. Malas, lepas tu main telefon. Dia bukan apa, dia malas tidur lewat. Bila tidur lewat, bangun lewat, malas ke sekolah lah. Ibu bapa tak ada tindakan tu? Ibu bapa kadang-kadang tu terlalu sibuk pun ada. Kadang-kadang dia asal daripada keluarga yang bermasalah. Mak ayah bercerai, kadang-kadang duduk dengan mak. Jadi yelah, anak-anak ni bila tak ada family yang ceria ataupun yang lengkap, dia akan bermasalah lah. Biasanya anak-anak jadi mangsa lah, tak pasal sekolah. Jadi biasanya unit kaunseling akan ambil perhatian lah benda-benda macam tu, untuk bantu ke sekolah dari segi kehadiran. Kalau dari segi akademik, biasanya kita pun sekarang ni, sebab kaunseling sekarang ni dia lebih kepada sosial. Untuk akademik kami kurangkan, sebab sebelum ni ada tujuan. Contohnya ada UPSR, kita akan bantu untuk buat bengkel bahasa Melayu, bengkel matematik. Sekarang agak kurang lah, lebih kepada sosial dan kebajikan murid lah, untuk membantu pihak sekolah dari segi kehadiran. Macam tu lah. Cuma kes-kes ni biasanya kalau ada kes-kes memang selepas dirujuk kepada unit disiplin, akan terus ke unit kaunseling lah. Dalam sistem kita akan tengok murid yang perlu dipanggil, kita akan panggil lah untuk sesi bimbingan atau sesi kaunseling lah, kelompok atau individu. Terima kasih cikgu, itu je soalan saya.